semua karya dia akan start dengan hak cipta. You ceritalah apa-apa, you nak buat pattern ke. Kalau kita nak buat pattern menyelesaikan masalah, kita mesti ada thesis. Kita mesti ada report macam mana nak buat benda-benda alah tu. So report tu dah boleh dilindungi bawah hak cipta. Kalau you nak buat logo produk ataupun logo company. You lukis-lukis dulu kan. You lukis tu dah dapat hak cipta. Beza dia ialah you nak buat ataupun tak ada. Sebab hak cipta ataupun apa-apa hak intelek, siapa dulu dia menang. Dalam arti kata lain, siapa daftar dulu dia menang. IP ni adalah tanggungjawab kita. Betul. Milik kita, maruah kita sebagai pencipta sebenarnya. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syamil. Kita bertemu sekali lagi di episod yang terbaru dalam Sembang Santai at Polisisi atau SS at Polisisi. Kali ini kita bersiaran dari Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MYPO, bagi membawakan kepada anda topik yang saya rasa cukup menarik untuk kita bincangkan, untuk kita diskusikan secara santai melalui podcast kita pada episod kali ini. Baiklah, saya bawakan kepada anda dua figura yang hebat dalam bidang masing-masing. Pertamanya saya menjemput Cik Muhammad Rahimi, merupakan penolong pengarah daripada bahagian hak cipta Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MYPO. Selamat datang, Cik Rahimi. Datang. Okay. Baik, dan yang kedua, teknologis Dr. Hajah Wan Rosmehah binti Wan Omar, merupakan pensyarah kanan dari Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Okey, Doktor. Trafik okey ke tadi? Okey. Semangat yang tinggilah, kuat, sebabnya daripada pagi memang berjalan lancar. Memang sampai awal bersemangat, berkubar-kubar lah. Mesti masa memandu tu apalah soalan kan. Dia bagi tahu kan, dia tanya kan. Cik Rahimi, okey? Okey, tak ada masalah. Duduk di Nara Jaya kan? Duduk di Jaya tapi kita kat atas je tu. Okay. Baik, hari ini kita nak membincangkan topik berkenaan ada apa dengan harta intelek. Selalunya kita dengar ada apa dengan cinta. So sekarang ni kita nak berilmiah sedikit. Ada apa dengan harta intelek. So kita nak teruskan kepada soalan yang pertama lah, kepada Cik Rahimi kan. Ramai yang masih keliru kan apa sebenarnya yang dimasukkan dengan harta intelek ni. Tapi sebelum tu kita nak Cik Rahimi bagi pengenalan sedikit tentang apa peranan MYPO di sendiri kan. Okey. Peranan MYPO, sebenarnya kita Perbadanan Harta Intelek Malaysia ni, kita ni ialah suatu agensi kerajaan lah, di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, yang mana kami ditubuhkan untuk mengawasi dia dari segi pentadbiran dan juga pendaftaran harta intelek. So harta intelek tu banyak. So kita banyak undang-undang yang kita tadbir tu pun banyak jugalah. Tapi kami lebih pada pendaftaran. Tapi bila kita kata bab penguasaan tu, itu di bidang luar kita lah. Sama ada itu you nak pakai peguam ataupun penguatkuasa, itu cerita lain. Dari segi kami dari segi prosedur pendaftaran dan juga kawasilia saja. Itu lain lain. Penguasaan bukan bawah kami. Bukan bawah bukan bawah MYPO lah. Betul. Okay, so maksudnya dalam kita berkarya ni kita kena ada sedikit ilmu lah kan. Betul. Dia kena tahu nak telefon siapa tu. Kadang-kadang angkat telefon kita tak boleh buat apa-apa. Nak bantu boleh. Tapi kita bantu pun dia makan masa sebab zaman teknologi kan pantas. Tak sempat pula. So tadi yang kita tanya kan tentang harta intelek tu, Cik Rahimi. Okey, tentang harta intelek tu sekarang ni harta intelek tu kita anggaplah sebagai satu rumah. Dalam rumah tu masing-masing ada bilik masing-masing. Okey, bilik itu adalah harta intelek yang kita panggil individual lah. Okey, harta intelek yang besar tu harta daripada mind kita. Apa yang kita ada dalam kepala otak kita ni, ayat mudah. Okey, kita bukan ofensif ya. Jangan marah. Ni ayat mudah kita, apa yang dalam kepala otak kita ni kita duk fikir ni. Kita fikir dah ada satu pemikiran. Pemikiran tu tak dapat perlindungan lagi. Bila kita keluarkan, kita zahirkan pemikiran kita itu, barulah dia pergi kepada apa harta intelek yang wujud. Sama ada menyelesaikan masalah, kita panggil pattern. Sama ada dia bersifat kecantikan, kita panggil reka bentuk industri.
Sama ada dia lebih kepada kreativiti manusia, kita panggil hak cipta sendiri. Ataupun benda tu kita kata untuk perdagangan, untuk bisnes, kita panggil cap dagang. So kat situ lah bilik-bilik dia tu. So dia besar. Kena pandai-pandai pilih. Pandai pilih. Kena pandai pilih. Kalau pandai pilih, dia selamat. Kalau dia yang, dia kata orang cakap, kalau dekat overseas tu, dia punya pemikiran dia pilih semua. Sebab dia nak monopoli dunia ni, dia pilih semua. So kita kena pandai-pandai jugalah, tengoklah. Nak Okay, jadikan clear. hak milik lah. Nak jadikan hak milik tu. Kerana kedua kita dah dah berinteraksi tadi. Itulah pasal. Okay. Okay, baik. Okay, terima kasih Encik Raimi. Okay, soalan kedua daripada doktor sendiri kan, selaku pensyarah kanan di PSA, bagaimana doktor melihat kesedaran yang ada dalam kalangan warga kita kan, dan especially dalam pengurusan hati intelek ini sendiri, doktor? Okey, dalam konteks polisisi pula, Politeknik ni adalah selaku TVET, peneraju TVET. Jadi dari segi pembangunan produk inovasi ni, terutamanya daripada projek pelajar, pensyarah, ia merupakan satu inspirasi kecemerlangan sebenarnya. Ya, kalau katakanlah kita nak perlukan kejayaan, salah satu yang perlu kita titik beratkan adalah pembinaan produk, dan akhirnya kita kena jadikan dia adalah sebagai hak milik kita. Jadi namun demikian kesedaran di pihak institusi ni, pihak pensyarah kadang-kadang perlu dipertingkatkan lagi lah. Sebabnya dari segi, contohnya dari segi kesedaran, awareness kan kepada pensyarah kita, macam mana mereka perlu pertingkatkan produk tu sebagai selaku hak milik kepada mereka. Jadi apa yang telah kita buat sebenarnya, kita dah adalah kolaborasi bersama macam MyIPO. MyIPO ni saya rasa dekat lah. Kalau dekat Politeknik Shah Alam tu memang dekat. Sebenarnya MyIPO selalu jemput. Masa COVID tempoh hari pun kita boleh lagi kata online lah, secara online. Jadi dekat sini dari segi kita kadang-kadang idea kita tu kita tak nak lah. Kadang-kadang idea kita tu bagus, kemudian orang salin kan, kemudian diguna pula untuk kita. Jadi sebab itulah kita perlu tengok kepada tahap pengurusan MyIPO ni kepada sistem politeknik kita perlu kita perkemaskan. Cik Raimi dah sampai Politeknik Shah Alam? Tak sampai lagi. Lalu depan dah. Lalu depan dah. Dah feel satu. Tak bila itu dah. Masuk dalam belum lagi. Okay, tapi online lah ada. Online lah ada. Online lah ada. Cuma kali ni je lah berdepan kan. Oh, ini orangnya. Doktor boleh bawa tour. Ya, betul. Okey, baik. Sebenarnya kita nak tahu impak lah sebenarnya bila dah daftar hak cipta ni kan. Apa sebenarnya impak kepada yang mendaftar tu sebenarnya, Cik Raimi? Okey. Ataupun doktor lah. Cik Raimi dulu. Sebenarnya kalau tanya impak tu, daripada segi kami tak berapa tahu sangat impak dia. Okey. Sebab dia, yang end user adalah pemilik tu sendiri. Dari pihak kami ialah kita mengeluarkan satu sijil. Sijil yang kita kata kualifikasikan, yang kata pemilik adalah simpulan bersimpulan. Okay, kita dah bagi tahu pemilik dia adalah dia. So bagaimana dia efek pada impak dia ialah bagaimana dia mengurus takbirkan hati intelek itu. Sama ada dia nak buat komersial ke, dari segi nak buktikan yang benda ni genuine ke, orang cakap asli, selalunya dekat situ. Tapi feedback yang kita terima majoritinya ialah bila kita berkenaan dengan kerajaan, selalunya dia ada carnival kreatif dan inovasi. So ada pertandingan So biasanya bila pertandingan KIK tu. So pertandingan yang diorang join tu, dia akan buat satu pemberitahuan sukarela, ataupun dia buat pemberitahuan cerita, ataupun dia mohon patent. Sebabkan proses permohonan ni makan masa. Jadi yang paling cepat dia guna hak cipta lah. Okey, bila dia dapat sijil perakuan itu, yang kita dapat feedback majoritinya mengatakan yang sijil yang dikeluarkan oleh MyIPO ni diiktiraf oleh negara luar. Sebenarnya memang tak dinafikan. Setiap tahun kita memang ada international meeting dekat Switzerland, kat Geneva. Yang mana setiap negara dia akan diwakili oleh IP office masing-masing. IP office itu maknanya Intellectual Property Office masing-masing. Macam Malaysia kita ada MyIPO, Singapura kita ada IPOS, Filipina kita ada IPOV semua tu. So kita berjumpa dekat international, kita berbincang, berdiskusi semua tu. Itu yang undang-undang tu berubah. Setiap tahun Setiap tahun kita ada. Ada kosong lagi MyIPO?
MyPo ada kosong. Tapi nak masuk WIPO tu tak. World Intellectual Property tu yang kita kata bawah UN tu. WIPO tu yang mentadbir urus sistem pendaftaran satu dunia. Sebab tu bila kita kata berkenaan dengan kita kata yang core lah. Bila kita cerita pasal hak cipta, apa ni kita kata hak intelek ni, yang paling top, yang paling mahal patent. Sebab tu dia punya pendaftaran mahal, renewal dia pun mahal. Dan kalau nak buat pun, nak claim pun kena pakai orang yang pandai. Atau bukan yang kata yang lain tu tak pandai, tak. Bukan macam tu. Kena pandai macam mana nak buat tuntutan itu. Sebab dia nak orang yang memang background, orang cakap, orang kata budak sains betul ataupun orang yang daripada mekanikal betul. Sebab dia akan cerita hasil inovasi dia ni macam mana berfungsi. Adakah berfungsi tu baru ke tak baru? Itu yang nak bergaduh. Kalau tak baru, kau tiru orang. Kalau baru, jinilah baru dapat sijil. Itu sebab tu yang kita nampak tu. So benda ni bergantung impak dia daripada segi feedback kita terima positif. Tapi bergantung macam mana industri player tu sendiri. Pemilik tu macam mana dia nak meniagakan dia punya produk tu. Itu je lah. Kena tanya doktor lah. Macam mana doktor meniagakan produk doktor tu. Doktor, saya teruskan je. Okey, bagi warga akademik dan juga pelajar lah, pendaftaran IP ni adalah pengiktirafan sebenarnya kepada penyelidik dan juga innovator sebenarnya ya. Jadi mereka sebenarnya dah jadi satu penanda arah sebenarnya kepada pencapaian. Kita boleh menaikkan motivasi serta dia boleh membantu dari segi kriteria kecemerlangan. Contohnya kalau katakanlah kita nak naik pangkat, satu kriteria tu yang perlu tu kita terlibat dengan inovasi, kemudian kalau kita boleh daftar dengan MyPo tu, jadi satu lagi pengiktirafan untuk mereka. Jadi tambahan pula kalau katakanlah syarat untuk pengkomersialan, sebenarnya kita ada SOP, garis panduan, dalam tu kita kena daftar harta intelek sebenarnya. Jadi impak dia dekat sini, selain daripada kita daftar tu, bila dah komersial, kita akan dapat berkongsi sama keuntungan lah dari segi produk yang kita dihasilkan, sama ada kepada innovator ataupun kepada institusi. Okey. Doktor, ada lagi soalan. Dari segi cabaran, doktor. Dalam menguruskan harta intelek ni kan, especially dekat Politeknik dan College Community kan. So jadinya macam mana doktor tengok sendirilah cara nak menangani cabaran-cabaran tu. Apa cabaran dia dan cara menangani dia? Dia cabaran yang paling utama mestilah of course lah dari segi pendaftaran tu. Bila sebut saja MyPo, berapa tu? Dia kata kan. Jadi macam tu kan, dia ada terus berapa kan yang tu. Jadi dari segi keuangan lah, jadi walau macam mana pun kita akan berusaha jugalah untuk mengenai masalah tersebut dengan kita pensyarah kita ada mohon grant, daripada mohon grant tersebut masalah-masalah tu insyaAllah kita dapat atasi lah. Dan selain daripada tu, awareness kepada pensyarah dan juga pelajar. Jadi awareness ni penting sebab tak semua orang kenal MyPo kan. Betul. Jadi setiap tahun apa yang kami buat adalah kita akan adakan taklimat pensyarah kepada pelajar, terutamanya kepada pensyarah projek dan pelajar kita lah, pelajar-pelajar yang akan menghasilkan produk inovasi. Jadi salah satunya kita buat kolaborasi. Sebab itulah yang kita aktif sangat kan dengan MyPo tu, sebenarnya kita nak bagi awareness kepada pelajar dan pensyarah kita. Menarik. Lari sikit lah soalan kan, Encik Rahmi kan. Tadi doktor kata awareness kepada pelajar dan pensyarah kan. Pendaftaran ni dia ada ke had umur ataupun minimum umur yang boleh membuat pendaftaran produk? Minimum umur. Okey, kalau kita bergantung bila kita dari segi perundangan lah, dari segi perundangan, had umur manusia yang kita kata yang boleh masuk perjanjian umur dia 18 tahun. Sekarang kan kita mengundi pun dah 18. Okey. So bila 18, dalam arti kata lain, bila permohonan itu datang daripada orang kata budak yang belum cukup umur, biasanya kita akan minta ibu bapa ataupun sekolah ataupun fakulti yang akan filekan untuk dia.
Tapi pencipta kekal. Cerita kekal. Pencipta kekal. Boleh. Sebab dia kena faham. Semua hati intelek tu dia ada pencipta dia masing-masing. Betul. Dan hak pencipta ni tak boleh dinafikan. Sebab tu kalau dalam patent sendiri pun, borang patent, isi pemilik universiti tak ada masalah. Tapi pencipta tu juga kena mention siapa. Dia tak boleh nak lagi. Walaupun tak cukup umur. Sebab nanti kan bila dia cukup umur, dia ada hak. Betul. Dia akan claim hak dia lah. Dekat situ. Sebenarnya di IPT cukup umur lah, Doktor. Betul. Dia Betul. Dah. Okey, baik-baik, faham. Okay. Jadi kita nak tahu juga kan, kepada IPT kan, apa sokongan yang Maipo bagi selanjutnya dalam menggalakkan mereka untuk mendaftar? Macam doktor cakap lah. Kita cakap mana-mana pun dia mesti bab keuangan. So apa yang Maipo biasanya kita akan bagi, kita ada dana hati intelek. Tapi itulah bila buka habis. Buka habis. Tak sempat. Memang tak sempat. Tahun ni kami tak sempat langsung. Padahal sebelah je Syah Alam dengan PJ. Tapi tu tak sempat. Sebab kita kata dana yang kita dapat tu tak banyak daripada kerajaan kita dapat. Sebab banyak kita perasan dana tu dah diasingkan dan telah diberikan oleh setiap kementerian. Sebab tu kalau perasan sekarang Kementerian Ekonomi pun ada pertandingan inovasi dia sendiri. Masing-masing ada. Cuma dekat mana dia pergi ke duit tu pergi ke mana kita tak pasti. Sebab dia kita faham bila kita bercerita dengan pendaftaran, banyak orang macam fikir 2-3 kali nak daftar ke tak. Sebab dia makan masa proses tu. Proses tu makan masa satu hal. Lepas tu pula kalau tak berjaya daftar macam mana? Itu persoalan yang timbul. Ya, dia tak semestinya tu dapat. Macam contoh kita ambil patent sendiri. Patent kita ada tempoh, kita kata tempoh bertenang. Bukan perang, bukan simpan. Tapi ayat dia tempoh bertenang lah. 18 bulan. Kat situ maknanya setahun lebih. Setahun lebih tu dia belum dapat sijil lagi. Sebab apa kita bagi tempoh bertenang itu ialah kita bagi peluang untuk pencipta tu untuk tambah baik kalau dia nak tambah baik. Kalau dia nak cepat pun boleh, nak tunggu, kena tunggu 18 bulan. Lepas tu baru pemeriksaan dibuat, baru dapat sijil. Kalau layak. Kalau andai kata kita tengok, ciptaan dia ni dah ada. So dia tak layak lah. Bila tak layak tu, dia ada rugi tu. Ada pula kes yang kita pernah tengok dulu, zaman dulu yang fakulti lah, mana-mana universiti lah. Dia macam lecturer bawa inovasi dia, tapi universiti tak nak bagi grant. Sebagai contoh, cuba teka apa? Pendrive. Pendrive pertama dicipta oleh orang Malaysia. Akhirnya tak dapat, fakulti tak bagi orang cakap kewangan itu semua kewangan pendaftaran tu tak diberi. Dia cari orang luar. Dia cari orang luar, tengok orang luar yang dapat. So patent, bayangkan pendrive itu dia monopoli selama 20 tahun. 20 tahun tu kita kena bayar royalty kat dia dan juga kat orang yang bukan Malaysia. Sebab dia dapat. Itu yang kita kata kerugian yang berlaku itu. Sebab tu bila kita bercakap dengan banyak universiti, kita minta sudah sediakan grant ataupun buat pembahagian lah. Perlindungan tu sikit. Dia macam kami cuba bantu setakat mana yang kita boleh bantu. Tapi kita cakap mana-mana pun semua benda sama. Pergilah luar negara sekalipun, isu kewangan tetap ada. Betul. Dia memang pasal kewangan lah majoritinya. First step saya bawa tu pendrive tu. Betul. Pendrive. Macam Singapura banyak macam contoh ikan gapi kan. Ikan gapi tu nampak warna-warni kan. Kenapa dia warna-warni? Sebab untuk memastikan air itu tidak kotor. Itu tujuan dia menyelesaikan masalah. Kalau kita nak menyelesaikan masalah, kita pergi sungai, kita takut kena buat, kita limu sebagai-bagai semua tu kan. Tak, saya buat ikan je. Kalau ikan tu berkilat, maknanya air tu bersih. Yang buat ni siapa? Profesor dekat universiti Singapura. Kajian telah dibuat lah. Siapa yang funding? Universiti funding. So kita nampak kat sini bagaimana universiti mainkan peranan penting dalam hati intelek. Sebab dia sebenarnya kalau dia fund dekat universiti ataupun dekat lecturer ni, income tu akan dapat balik. Kalau benda tu betul-betul terbaik lah. Kita tak nak jadi macam pendrive tu. Pendrive tu paling sayang lah. Betul. Sayang Dalam masa 20 tahun 20 tahun monopoli. So ialah IPT kan, dia kena main peranan penting lah dalam menyokong warga dia dalam satu hasil produk tu kan. So sekarang ni doktor, macam selalu yang materi kita sebutkan AI kan. So dari segi hati intelek tu doktor, mungkin doktor boleh perincikan ataupun mungkin boleh cerita sikit. Kalau daripada politeknik sendiri, AI tu perlu tak diberikan hak cipta hati intelek?
Okey, sekarang ni kita memang bersembang sikit-sikit AI kan, selalu macam tu. Jadi penggunaan AI di institusi sebenarnya dah ada punca kuasa lah, boleh digunakan. Jadi kita memang sarankan pelajar-pelajar kita menggunakan AI ni sebenarnya. Cuma dekat sini yang penting pemantauan. Jadi pemantauan dari segi pelajar tu menggunakan AI, sebab kita pun tahu pelajar tu nak dapatkan yang betul-betul hak dia tu, bukan hak dia lah, maksudnya idea dia tu dia mesti menggunakan proper prompt. Kalau dia tak guna cara yang betul, kemudian tak kena pada apa yang dia nak, sebenarnya hasil tu tak ada. Dia cuma ayat-ayat sahaja, tak tepat. Dia tak tepat. Jadi dari segi pembinaan untuk kita nak menghasilkan inovasi ni, pada pandangan saya lah kan, memang boleh digunakan kepada pelajar. Jadi kita perlu kawal lah sebagai pensyarah, kita kawal pelajar, dan sekarang ni lah apa yang kita buat kepada pelajar, mereka menggunakan, kita kawal dan akhirnya produk tu siap. Okey, dari segi penggunaan AI bagi pembinaan projek inovasi, ya, sebenarnya amat penting. Di mana untuk mengkreatifkan lagi fikiran mereka tu, mereka cuba cari prompt yang terbaik. Contohnya katakanlah kita bagi subtema untuk pembinaan tersebut, green technology. Jadi green technology tu, bila prompt dia green technology, sebenarnya keluar macam-macam kan? Betul. Jadi mengikut kreativiti dan juga knowledge yang sedia ada, mereka kena dapatkan yang terbaik untuk projek mereka. Sebab tu tema tu sebagai guideline, garis panduan kepada mereka. Jadi cuma kita perlu mengawal. Ada setengah pelajar dia kreatif, dia nak usaha, dia dapat. Tapi ada setengah pelajar copy paste. Copy cut paste kan. Jadi itu yang jadi isu yang kata plagiarism. Jadi peranan pensyarah lah. Dekat sini peranan pensyarah untuk kawal pelajar kita supaya kreatif. Dan kita naklah dari segi kita tekankan elemen kemanusiaan juga, bukannya mesin. Kan? Jadi betul. Itu yang paling penting. Jadi kita latihlah supaya pelajar kita ni tak bergantung semata-mata kepada AI. Jadi dekat sini, knowledge tu yang penting lah. Jadi pre-knowledge apa yang dia belajar, dan semogalah jadi AI kita ni adalah sebagai alat bantu untuk mereka, sebagai panduan. Dan jadi mereka boleh guna tapi secara beretika. Guna tapi beretika. Ya. Janganlah copy paste kan macam tu. Tu student sekarang ada AI macam-macam kan, GPT. Dulu kalau ni sikit-sikit dah plug that. Kita letak sikit je dah. Syarah dah boleh kan. Nak cari buku fizikal lagi, nak photostat lagi. Bagus sebenarnya untuk mencambahkan idea pelajar. Betul lah. Idea-idea. Zaman ni zaman IT kan. Betul. Baik. Kita dah di penghujung. Kejap je rasanya. Okay. Kita nak tahulah sedikit pesanan antara Cik Alim dan juga doktor kan. Sebab ada dekat luar sana dia kata, kenapa ada daftar kan, data internet ni kan. Sebab tak ada kesedaran ya. So dia kata makan masa macam dia kata kan, sampai ke 18 bulan kan. Adakah itu antara sebab rakyat Malaysia ni yang menghasilkan satu produk tu tak nak mendaftar? Kalau ikutkan dia macam ni, dia bergantung kepada produk yang dihasilkan tu. Okey, kalau kita kata kalau macam benda tu hak cipta ataupun benda yang mudah, kita buatlah cipta 30 minit dah siap. Setengah jam je. 20 minit. Itu pun cakap lambat lagi, tak apalah. Itu yang paling murah tu RM200 je kan. Tapi itulah kita kata, kalau you tak ada apa-apa sijil, macam mana you nak tunjukkan yang barang tu you punya? Ini yang berlaku dekat e-commerce sekarang. Sekarang ni e-commerce macam contoh MyPost ni, kita dah ada kerjasama dengan TikTok, dengan e-commerce yang lain macam Shopee semua tu. Kalau perasan dekat e-commerce, dia akan suruh, kalau anda kata ada berlaku pelanggaran hak cipta ataupun orang ciplak produk ni ataupun curi gambar ni, dia suruh kita report. Bila kita report, dia nak sijil. Sijil pembuktian menyatakan yang tu you punya barang. So ada caller ke telefon cakap, yang tu barang saya. Kita tanya balik,
You pernah daftar tak? Tak. Tak pernah. Bila tak pernah daftar dan orang yang tiru tu pergi daftar pula. Ya. Dia daftar, dia dapat dulu lah. Dapat dulu tu. So akhirnya dia menanggung rugi. So kita cakap, you rebrand lah barang tu. Itulah cara terbaik. Tapi jawapan dia lagi satu yang berkenaan dengan tempoh masa tu, itu antaranya. Tapi kena ingat, semua karya dia akan start dengan hak cipta. You ceritalah apa-apa, you nak buat pattern ke. Kalau kita nak buat pattern menyelesaikan masalah, kita mesti ada thesis. Kita mesti ada report macam mana nak buat benda-benda alah tu. So report tu dah boleh dilindungi bawah hak cipta. Kalau you nak buat logo produk ataupun logo company. You lukis-lukis dulu kan. You lukis tu dah dapat hak cipta. Beza dia ialah you nak buat ataupun tak ada. Dia sebenarnya bukan isu pasal kewangan tu antaranya, tapi majoritinya ialah isu tu kata you rajin ke you malas. Betul. Jangan orang cakap dah terberak baru nak korek. Orang kata ayat standard lah. Bukan nak cakap berak-berak ya. Kan? Tapi kita nak bagi tahu sebab apa? Sebab bila orang cakap dah berlaku kerugian, baru nak menyesal di kemudian hari, tak ada guna dah. Sebab hak cipta ataupun apa-apa hati telat, siapa dulu dia menang. Ingat yang tu je. Kalau lambat lah. Bukan siapa hasilkan dulu. Dia tak ada salah apa. Dulu betul siapa hasilkan dulu. Zaman dulu. Sebab kena ingat kita dah ada WIPO, World Intellectual Property Organization. Dia dah keluarkan macam-macam perjanjian. Dan perjanjian yang menyebabkan perubahan benda ini ialah perjanjian TRIPS Agreement. Ni trade inspect. Ni dari cerita undang-undang lah. Tapi dalam TRIPS Agreement dia kata semua negara WTO, World Trade Organization bersetuju siapa filekan dulu dia menang. Dalam arti kata lain, siapa daftar dulu dia menang. Macam copyright lain, siapa buat dulu dia menang. Tapi kalau you nak buat dulu pun, you nak buktikan you buat, you kena ada mata yang menyatakan you buat. Macam zaman dulu, ingat zaman dulu doktor, kalau nak proofkan yang tu hak saya ambil dalam sampul surat, saya post, pergi kat pejabat pos, hantar ke alamat sendiri. Sebab apa? Sebab nak dapatkan tarikh tu. Tarikh cop daripada pejabat pos tu menyatakan karya saya dah lahir tarikh ni. Ini bukti dia. Sebab tu kita ubah. Tahun 2012 kita wujudkan pendaftaran hak cipta. So siapa yang jadi mata-mata bukan pejabat pos, MyPost ni jadi mata-mata. So kat situ kita tengok. Itulah kita kata. Sebab sekarang ni bergantung pada masing-masing lah. Melepah. Dari segi kesedaran tu, MyPost dah macam. Betul, inisiatif itu sudah buat lah. Tapi dah nak pada tuan badan. Betul. Doktor dia tak pandangan. Okey, bila kita dengar daripada bos kita daripada MyPost sendiri ni kan, saya saranan saya kepada pelajar saya lah, kepada saya dan juga kepada rakan-rakan, apa yang saya cakap, IP ni adalah tanggungjawab kita. Betul. Milik kita, maruah kita sebagai pencipta sebenarnya. Jadi hasil daripada inovasi yang kita cipta tu, kalau kita tak hargai, apatah lagi orang nak hargai yang kita buat kan. Jadi sebagai tanggungjawab lah sebenarnya untuk pendaftaran. Jadi sebab tu awareness tu perlu dilaksanakan secara berterusan lah. Boleh, tak masalah. Memang boleh sangat. Itulah. Okey, Syamil. Okey. Okey dah. Terima kasih Dr. Wan Rosmah dan juga Cik Rahimi. Sebab kita dah pun berada di penghujung slot SS Politisi untuk episod kali ni lah. InsyaAllah kemudian ada masa lagi kita nak sembang lagi lah dengan MyPo ni kan, especially kan kita nak tahu lagi apa ni kepentingan dalam hak intelek, hak cipta dan sebagainya. Terima kasih untuk kedua-dua panel kita. Saya kira dalam masa 30 minit kot kita bersama. Boleh. Nanti insyaAllah kita akan bertemu di lain waktu, lain ruang kan. Sebab kejap lagi Cik Rahim dah bawa kita pusing-pusing. Daftar terus. Video ni pun kena daftar. Video ni pun kena daftar. Dia dah bagi mic. Tanggungjawab tanggungjawab. Okey, saya tekan saja untuk episod kali ini di SS Politisi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.